Okey. Okay, Gunung Jerai ni apa yang saya tahu, tempat-tempat orang bertapa, tempat-tempat orang cari ilmu, kan? Betul tak? Betul. Okey. Gunung Jerai. Gunung Jerai ni adalah tempat di mana pertama kali azan dilaungkan di bumi Melayu kita, iaitu di Gunung Jerai. Ya. Jadi bersama juga, kalau kita dengar tadi, Sultan Muzaffar Shah yang di Perak, tapi yang ni Sultan Muzaffar Shah juga tapi di Kedah. First. Cikgu pernah pergi cikgu selalulah pergi Gunung Jerai ni, bawa jemaah rentak alam, trip lah kan, kita pergi. So masa naik dekat satu tempat, kalau perasan lah, kalau cikgu cakap nanti kan takut semua nak pergi situ kan, tapi ada satu tempat ni lah cikgu rahsiakan. Okay, tempat ni dia memang tidak berada di puncak, tapi kita naik tu memang kita akan drop kat situ untuk kita merenung sejarah tempat tu. Okay. Dekat Kedah ni, kalau kenal pasal sejarah, Kedah ni banyak lawan dengan Siam tau. Okay. Nak buka ni berat. Berat. Okay. Dekat Gunung Jerai ni ada satu spot dia yang cikgu find out, bila pergi dekat situ, cikgu dapat rasa dia punya semangat, dan ramai yang gugur syahid dekat situ sebab berperang. Okay. Masa cikgu pergi situ, memang cikgu tak perasan pun tempat tu dekat dalam, tapi ada orang yang mendedahkan nama tempat tu, dan dia bercerita pasal ada yang nak cikgu masuk ke dalam untuk bongkar tempat tu. So kita pergi masuk dalam. Memang tempat tu kalau perasan, dia nampak lagi masih ada lagi kesan-kesan batuan yang dikatakan tempat itu adalah nama sekian-sekian lah. Dikatakan itu surau, dikatakan itu tempat kota, kan. So cikgu pergi tu. Dekat denai bawah tu, cikgu nampak ramai sangat yang mati. Mak, anak, lelaki, perempuan, remaja, kanak-kanak yang dibunuh teruk bila berperang dengan Siam. So cikgu macam pergi tu, mula-mula cikgu tak cuba untuk lontarkan rasa tu. Cuma cikgu rasa macam, kenapa aku nampak darah banyak ni, dan bawahannya sangat banyak. So tempat dia luas, depan tu hutan, kiri hutan, ada pokok buluh semua kan. So bawah tu dia ada batu macam tempat terusan air mengalir lah kan. Gunung Jerai ni ada banyak Alu Naga lah, Alu Puteri lah, air bersiram lah, apa benda kan, tempat-tempat air terjun lah. Dia tak ada air banyak, tapi dia ada saliran dia lah untuk bila ni kita dengar juga air tu, tapi dia macam sikit-sikit macam tu, denai kecil lah. So cikgu nampak, kenapa darah banyak dekat sini ni, apa yang jadi ni. Lepas tu salah seorang daripada tim kita orang, dia memang boleh nampak benda tu, dan dia tiba-tiba jadi medium time tu juga. So dia cakap lah, dia kata dekat sini terkorbannya keturunanmu, dekat sini telah dibunuh keturunan kau, syahid semua, nampak darah merah mengalir, keturunan kau telah dibunuh oleh penjajah, dibunuh oleh pengkhianat, macam tu. So time tu semua macam nangis sebab dapat rasa aura dia tu. Kat situ memang aura perang yang sangat kuat. So macam yang perempuan-perempuan semua selawat, bagi Al-Fatihah apa semua dengan angin kuat dia kan. Cakap Masya Allah, teruknya kat sini. Kita dapat rasa dia punya, cikgu cakap ni, cikgu rasa dada cikgu tengah sesak. Sebab kita boleh rasa keturunan kita yang berperang dalam perang musuh bisik, dalam perang melawan Ayutthaya, terkorban dekat situ. Sebab Gunung Jerai ni dah lama tau. Jadi diorang nak jarah, diorang naik ke gunung tu untuk diorang bunuh orang-orang kita. Jadi bila dapat tahu macam itu, cikgu rasa macam ya Allah, kejamnya. Tapi yang cikgu tahu, bila kita kaji, rupanya pengkhianat tu di kalangan orang bangsa Melayu juga sendiri. Jadilah kita rasa membara, rasa kita geram, ya Allah, keturunan aku dibunuh kerana bangsa kita sendiri yang khianat. Macam tu. So semangat tu jadi membara lah. So kita hadiahkan Al-Fatihah semua, kita buat apa yang patut, dan kita keluar cepat-cepat.